Zid rasa ini adalah Android player yang paling perfect untuk Ativa. 12.3 inci untuk Ativa, nampak ngam. Masya Allah. Kamera 360 kereta Ativa dan juga siap ada untuk check tayar angin korang. Jadi sekarang kita berada di top area Taman Eko Perniagaan di Senai, Johor Bahru. Kat sinilah korang boleh dapatkan Android player Raiden, dan juga kat sini ada Nakamichi. Ada DSP, ada amplifier, ada speaker dan juga Android player. Zid nak fokuskan kepada korang Android player disebabkan Zid nak tukar Android player di Ativa yang special, iaitu 12.3 inci. Dan kalau korang yang tak boleh nak pakai 12.3 ataupun tak boleh pakai 10 lebih ni, korang boleh pakai yang 10 inci yang macam ni dan juga yang 9 inci macam ni. Kenapa nak pakai tiba-tiba brand Raiden ni? Tak pernah dengar pun Zid. Okey, jadi sebenarnya Raiden ni baru je dalam market. So Raiden ni dia lebih fokuskan kepada kualiti. Untuk kualiti, selalunya kalau kita biasa tengok Raiden ni, kita ada 4GB RAM dan juga 32GB ROM, dan lagi satu iaitu 8GB RAM plus 64GB ROM. Cumanya berbeza pada Raiden ni adalah the feature-features yang korang tak pernah nampak pun dekat Android player ada dekat dalam ni. Nanti dia akan tunjuk kepada korang lepas dia pasang dekat Ativa. Ini adalah tempat installation bay dia. Besar kan? Korang tengok boleh muat dalam lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kereta dekat dalam sini untuk pasang Android player. Selesai installation untuk Android player, kita nak buat calibration untuk 360 camera disebabkan Android player ni ada sekali dengan 360 camera. Installation dah siap, calibrate untuk kamera 360 pun dah siap. Jom kita tengok Android player Raiden ni. Kita on dahulu. Zid rasa ini adalah Android player yang paling perfect untuk Ativa. Disebabkan apa? First kali kalau korang tengok, inilah dia 12.3 inci untuk Ativa. Masya Allah, nampak cantik betul. Dengan dia punya besar, dia betul-betul ikut dengan aircon punya trim ni. Nampak macam seakan-akan memang dah design untuk dia sahaja. Interface yang minimal dan modern, mewah macam lebih kurang Mercedes. Kamera 360 kereta Ativa dan juga kereta untuk model-model korang. Siap ada TPMS untuk check tayar angin korang. Boleh tunjuk dekat sini. Memang power. Bukan saja ada TPMS, bila korang tekan signal, nampak dia akan keluar macam ni. Ada ke Android player yang buat macam ni? Selepas itu, bila bagi signal, korang corner, nampak tak? Line dia ikut sekali, geng. Ada DSP iaitu EQ, surround sound, bass boost, zone dan juga bass filter. Korang boleh kontrol juga kipas untuk Android player. Juga semestinya ada car Apple Play, tak ada masalah. Features lagi satu yang best adalah ini dia, Raiden Tracker. Korang boleh tahu dekat mana kereta korang lepas ni. Dah tak perlu nak install GPS. Hanya pakai dengan Android player Raiden ni, korang boleh tahu dah kereta korang dekat mana. Spek yang saya pakai ni adalah 4GB RAM plus 32GB ROM. Tetapi kalau korang tengok dekat sini, walaupun 4GB RAM plus 32GB ROM pun dah memadai dan cukup dah untuk Android player. Disebabkan apps buka semua smooth, tak ada masalah. Nak buka tracker, tak ada masalah. Kalau korang nak buka benda-benda lain, buka video, tak ada masalah, geng. Siap bagi 2 tahun waranti dan tulis dekat sini waranti habis sampai bila.